Uh, pada saya, tindakan tu bukan hanya cukup internal. Tindakan dikenakan dalam Sincu atau Kong Wah. Ianya mesti ada tindakan atau hukuman daripada kerajaan. Dan amat memalukan bila ada seorang profesor baru ni menyebut bahawa dia malu kerana kita mendesak supaya ada tindakan yang lebih keras terhadap Sincu dan ni. Pada saya, profesor ni gila lah untuk tidak faham konteks kepada isu yang sedang berlaku. Ini bukan isu kita nak menjadi perkauman resis atau sebagainya. Ini soal identiti negara kita. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Ramai yang sindir kembali bersama saya, Yang Berhormat Dr. Afif dan juga Saudara Naim, yang mana kita akan bincangkan pula ni isu 3R sikit, Naim. Dia 3R tak 3R lah, tapi isu yang hangat baru ni. Kebetulan dia coincide dengan lawatan Presiden negara China Xi Jinping ke Malaysia. Kita tak nak bincang soal tutup jalan highway itulah. Yang kita nak bincang ni tentang isu bendera Malaysia ni. Yang mana ada 3 insiden berlaku dalam tempoh tak sampai seminggu. Melibatkan surat khabar Sincu dan juga Kong Wah Ipoh. Dan satu, saya pun tak tahu kenapa, tapi satu program Expo Barangan Bayi melibatkan satu syarikat daripada Singapura, yang mana bendera Malaysia ni tidak seperti format yang betul. Yang berlaku adalah satu syarikat Singapura ni okeylah, mungkin kita boleh pejam sebelah mata lah. Tetapi ada 2 surat khabar yang cukup sinonim dengan masyarakat kita, bahasa Mandarin, di muka hadapan kedua-duanya, Kong Wah Ipoh dan Sincu, yang mana dalam bendera Malaysia yang mereka letakkan dalam front page itu, yang mereka terbitkan, yang mana telah melalui proses penerbitan hari-hari ni, kena go through wartawan buat, editor buat, designer buat dan sebagainya. This is front page. Yang mana bendera Malaysia, bintangnya ada, bulannya hilang. Jadi Naim sebagai pengamal media, is this common? Adakah di negara, tak tahulah, mungkin negara lain bendera dia tak complicated sangat. Mungkin Malaysia nya terlampau complicated sampai hilang bulan ni. Ya, saya tertarik dengan apa yang YB cakap. Betul lah, YB cakap bendera kita tak adalah complicated. Tapi masih berlaku kesilapan. Dan seperti YB kata tadi, kesilapan ni berlaku 3 insiden yang berbeza, semua pada satu minggu yang sama. Dan kesilapan yang berlaku semua sama, iaitu kehilangan ataupun ketiadaan bulan sabit. Bagi saya lah, kalau ada isu tersalah bendera ni, kalau dia terlebih satu jalur merah ke, terkurang satu jalur putih ke, bendera tu tertambah satu bucu ke, benda kecil-kecil macam ni, saya rasa, bagi saya boleh dimaafkan lagi. Mungkin tak perasan. Mungkin benda-benda macam ni benda tu biasa lah, diorang tak baca lah. Tapi yang ni sampai 1 bulan hilang. Dan dia terus mengubah wajah jalur gemilang itu dengan sangat drastik sekali. Jadi ini adalah satu perubahan ataupun satu penukaran yang sangat drastik. Sepatutnya sesiapa yang nampak sekali pun boleh nampak perbezaan yang telah berlaku. Tetapi masih selepas insiden yang pertama berlaku, Sincu Daily, di mana Sincu Daily seperti YB Afif kata tadi, pasti telah berlaku beberapa proses yang sangat panjang, telah printing, telah diedarkan, telah dijual di kedai-kedai. Tak ada seorang pun perasan bahawa jalur gemilang ni telah kehilangan 1 bulan sabit. Dan lepas insiden tu dah meletup pun, masih berlaku lagi di Kong Wah Ipoh dan berlaku lagi di Mid Valley Baby Expo itu. Jadi bagi saya ini adalah satu kesalahan yang sangat serius, kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku. Ada yang kata kecuaian, ada yang kata disengajakan. Tapi bagi saya, memandangkan saya tak tahu, saya husnuzon lah. Saya kata okay fine, let's say betul memang diorang semua buat silap, semua cuai.
dan benda ni bukan disengajakan, walaupun benda itu berlaku memang 3 kali yang berbeza pada satu minggu yang sama. Pasal sebelum ni, sejak merdeka saya tak pernah dengar lagi isu ni berlaku. Berpuluh-puluh tahun tak pernah berlaku. Tiba-tiba dalam satu minggu yang sama, ketiga insiden berlaku di mana bulan sabit itu hilang. Jadi bagi saya itu akan telah menimbulkan sedikit sensitiviti lah, terutama sekali bagi umat Islam memandangkan bendera bulan, lambang bulan di dalam jalur gemilang itu melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Betul. Jadi sebab itulah kita boleh nampak ramai ataupun berjuta daripada rakyat Malaysia sangat marah dan telah mendapat reaksi daripada PMX sendiri, telah mendapat reaksi daripada Yang di-Pertuan Agong sendiri, dan juga mereka telah disiasat oleh KDN, oleh PDRM dan juga oleh SKMF. Tetapi saya juga sedikit muskil bagaimana insiden ni telah berlaku lebih daripada 1 minggu dah, tapi nampaknya masih belum sebarang tindakan diambil. Betul. Jadi saya masih menunggu-nunggu. Saya tak nak, saya masih husnuzon. Kita menunggu apakah tindakan yang akan diambil terhadap mereka, tetapi saya pastilah tidak akan, walaupun mereka telah menghina jalur gemilang sengaja atau tanpa disengajakan, bagi saya pastilah saman dia mungkin berpuluh ribu je, dan jumlah itu sangat kecil nilainya berbanding dengan jumlah keuntungan Sincu Daily setiap tahun. Kita tengok reaksi pada masyarakat, memang majoritinya marah lah, dan it goes beyond bukan hanya kaum, certain kaum, semua majoriti. Saya tengok komen agak marah dengan tindakan atau kecuaian yang berlaku ni. Saya nak buat comparison lah. Kalau kita kata benda ni dilakukan secara tidak sengaja, saya ambil pendekatan macam Naim ambil lah. Kita husnuzon benda ni berlaku kecuaian, tak sengaja kan. Sama juga kalau kita tengok beberapa bulan yang lepas, bila berlaku di kalangan pengacara radio, sebuah stesen radio, yang mana pengacara-pengacara ni dalam social media tiba posting, mereka membuat satu gimmick sehingga menyentuh sensitiviti satu agama. Tindakan yang dikenakan sangat cepat, kena ban sebulan sebagainya apa semua, dan dikenakan denda apa semua sebagainya, dan tak sampai seminggu pun keputusan itu dibuat. Itu pun kita boleh argue bahawa itu adalah satu bukan unintentional, tidaklah disengajakan atau dengan niat memang untuk menghina, dan telah diambil tindakan. Tetapi yang ini saya suka bila saudara Naim sebut tadi, yang silapnya tu adalah hanya di bulan, yang bukan hanya dia menampakkan soal Islam sebagai lambang tu satu hal, bendera tu hilang terus rupa dia, mana dia bukan bendera Malaysia dah ni. Bahkan kalau kita tengok sinonimnya bulan bintang ni, simbol ni, bukan hanya dalam bendera Malaysia ada, bendera negeri Selangor ada, bendera Johor ada, bendera Terengganu ada, dan saya tak ingat semualah, tapi sebahagian besar ada negeri-negeri ni memang ada bulan bintang dalam dia punya. Dalam jatah negara ada bulan bintang. Maknanya jarang bendera, kecuali bendera MCA yang hanya ada bintang, tak ada bulan apa semua. Bendera lain majoritinya, kalau dia ada elemen bintang ni, dia akan ada bulan sekali. Di Malaysia lah, dalam konteks Malaysia. Bendera China tak lah. Bendera China tak lah. Itu China punya ni. Jadi kita di sini, di Malaysia, bulan dan bintang ni dia sangat sinonim. Sampai ada satu syarikat tu gunakan nama bulan bintang buat baju Melayu. Sebab very synonymous bulan bintang ni dengan identiti kita sebagai bangsa Malaysia. Goes beyond religion dan juga ni lah. Kalau bendera Malaysia ni memang itulah. Dan ini senior editors yang dalam Sincu, dalam Kongwah. Satu saya Singapore tu mungkin lah kita boleh tukang jual barangan bayi je kan. Kita pun tak tahu berapa kerap dia buat posting dan juga design sebagainya. Tetapi untuk editor-editor seperti Kongwah dan Sincu ni, pada saya tindakan tu bukan hanya cukup internal, tindakan dikenakan dalam Sincu atau Kongwah. Ianya mesti ada tindakan atau hukuman daripada kerajaan. Dan amat memalukan bila ada seorang profesor baru ni menyebut bahawa dia malu
kerana kita mendesak supaya ada tindakan yang lebih keras terhadap Sincu dan ni, pada saya Profesor ni gila lah untuk tidak faham konteks kepada isu yang sedang berlaku. Ini bukan isu kita nak menjadi perkauman resis atau sebagainya. Ini soal identiti negara kita. Sebagai contoh lah, saya ambil contoh mudah lah. Katalah saudara Naim, orang salah eja nama saudara Naim, kita akan offended. Kita sendiri sebagai individu akan offended. Macam saya lah, nama saya ni agak paling susah lah, orang nak dapat the correct spelling. Nama saya Afif, A-F-I-F. Selalunya saya akan dapat, kalau saya pergi program, dia akan jadi A-R-I-F, jadi Arif. Banyaknya majoriti jadi begitu. Itu pun saya akan rasa ni salah. Walaupun saya tahu sebab nama tu tak common, tapi sebab itu identiti kita, maka kita nak pertahankan. Sama jugalah dalam konteks bendera Malaysia ni. Dan saya pun melihat kepada respon masyarakat yang marah dengan isu ini. Lebih pula lagi di saat sekarang ni pelajar sekolah pun semua dah kena pakai jalur gemilang. Kita pun ada lagu pasal bendera kita, lagu jalur gemilang. Maka kalau kita nak ambil bahawa benda ni tidak disengajakan, okey, tetapi saya ada sedikit skeptikal. Saya merasakan memang ada usaha untuk undermine certain element dalam negara kita. Sebab tu kalau kita tengok yang hilang tu very specific. Selalunya kalau hilang dua-dua lah. Kalau tersalah kan, ini salah tu satu je. Kalau kata macam salah, contoh di bendera tu salah, jalur tu ada 14, terjadi 13. Itu biasa berlaku, common mistake. Kalau kat sekolah pun kadang kita lukis waktu kelas kita apa semua pun kadang kita tersalah jalur tu sebab ada 14, nak make sure supaya ada 14. Atau macam you sebut tadi, bucu bintang tu salah, ini bulan tu hilang terus. Dia jadi gelap lah. Bulan dia, bukan bulan mengambang, dia bulan gelap terus, tak ada bulan. Jadi isu ni saya rasa untuk tahun 2025, di saat era digital seperti ini, yang mana kalau kita Google je bendera Malaysia akan keluar bendera tu, tak patutnya timbul kesilapan seperti ini. Dan kalau saya lah, mungkin daripada sebahagian besar yang ni, saya akan minta supaya editor ni atau someone dalam Sincu atau Konwah kena ambil tanggungjawab dan meletakkan jawatan, resign from their post, kerana a public apology is not enough. Sebab benda ni kalau kita tidak tegas, ianya akan menyebabkan orang lain menganggap benda ni remeh. Endah tak endah. Ini kita belum cerita lagi soal hafal lagu negaraku ke tidak, soal berdiri atau tidak waktu negaraku dinyanyikan, soal bagaimana rupa bendera Malaysia ni dipasang macam mana, yang pasang terbalik lah, itulah ini semua macam-macam kan. Cuma yang ini saya ingat dah agak melampau lah. Kalau sampai surat khabar rasmi yang ada lesen daripada kerajaan boleh come up with that kind of mistake. Jadi mungkinlah pada saudara Naim, apa lagi yang patut kerajaan lakukan untuk prevent benda ni daripada berlaku lagi? Saya tertarik dengan apa yang YB sebut tadi berkenaan dengan sekarang ni pelajar sekolah pun kena pakai jalur gemilang kan. Jadi mungkin saya nak cadangkan kepada kerajaan, mungkin lepas ni pekerja Sincu Daily pun kena pakai rencana jalur gemilang. Dan saya setuju Kuanggai Ipoh dan BB Expo, syarikat Singapura sekalipun, tetapi kalau mereka beroperasi di Malaysia, mereka patut hormat dengan lambang-lambang negara kita. Jadi bagi saya itu mungkin satu. Kedua, Menteri Komunikasi ada cadangkan untuk buat briefing berkenaan dengan jalur gemilang dan sebagainya. Itu juga boleh, semua ni boleh dibuat. Tetapi bagi saya, cara yang terbaik untuk memberi pengajaran kepada mereka adalah dengan tindakan undang-undang yang sepatutnya, yang sewajarnya. Dan kalau kita lihat ada akta, ada kanun yang ada akta yang pernah digunakan sebelum ini apabila
mereka apabila orang lain telah menghina Jalur Gemilang, sepertinya di orang Australia yang pakai spender Jalur Gemilang, yang tu mereka dikenakan tindakan undang-undang dengan sangat keras. Jadi ada juga akta lencana dan sebagainya, akta lambang. Jadi sebenarnya bagi saya ada sekurang-kurangnya ada 3 akta yang boleh digunakan, dan sepatutnya kerajaan menggunakan semua kaedah undang-undang untuk pastikan, untuk berikan mereka pengajaran. Kerana bagi saya lah agak sangat-sangat tidak masuk akal bagaimana bendera Malaysia mereka boleh silap, sedangkan mereka adalah sebuah syarikat yang telah beroperasi di Malaysia ini sebelum merdeka sekalipun. Tetapi bendera China di sebelah tu tak silap. Bendera China okey, tapi bendera Jalur Gemilang silap. Dan perkara ini telah berlaku 3 kali. Jadi tindakan sewajarnya patut diambil kepada ketiga-tiga pihak. Dan pengajaran ini sepatutnya memberi sebuah pengajaran yang setimpal untuk memastikan bahawa mana-mana syarikat selepas ini yang ingin menggunakan lambang-lambang negara kita mengelakkan daripada insiden-insiden yang tidak diingini seperti ini. Seperti YB Afif kata tadi, bukan sahaja dia melalui seorang editor, tetapi melalui pelbagai editor, kemungkinan orang yang prompt AI tu, yang design kepada orang yang printing, kepada orang yang edar, kepada kedai-kedai yang menjual. Bagi saya amat tidak masuk akal bagaimana benda itu telah dinampak oleh beratus-ratus orang sebelum dia sampai kepada pembaca surat khabar. Tetapi tak ada seorang pun yang point out benda ni salah. Tak ada seorang pun point out yang ini bukan reka bentuk Jalur Gemilang, bendera Malaysia kita. Jadi sangat-sangat tidak patut. Tindakan yang tegas patut diambil. Tetapi ada juga sesetengah pihak yang mencadangkan bahawa tindakan menggantung lesen Sinchu Daily ini diambil. Saya sendiri mengambil pendirian bahawa melainkan kita dapat buktikan ada niat yang jahat di sebalik tindakan tersebut, bagi saya tidak patut digantungkan lesen tersebut. Tapi bagaimana pula dengan pandangan YB? Saya berpandangan beginilah. Satu, kita kena buat comparison dengan kes-kes presiden yang berlaku sebelum ni. Bila melibatkan isu seperti ini lah, isu sensitif seperti ini, yang mana kerajaan dilihat mengambil tindakan dengan sangat segera, cepat bertindak dan membuat tindakan. Termasuk juga dalam kes ini, kerajaan seharusnya mengambil tindakan yang proaktif lah, dari segi hukuman yang nak dikenakan. Dan setakat hari ni kita buat recording podcast ni, memang kita tak dengar apa-apa lagi tindakan dibuat. Jadi kita put to the task lah, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Dia menang ke pemilihan? Dia menang kot Saya rasa dia menang. Dia menang tanpa bertanding dia camp ni lah, dia bukan camp lagi satu lagi. Saya tak pasti dia camp apa. Jadi kita nak put to the task pada Menteri Komunikasi supaya tindakan diambil, tindakan keras diambil, bukan untuk hanya menghukum Sinchu dan juga Kong Wai Ipoh dan juga syarikat daripada Singapura ini, tetapi lebih kepada sebagai pengajaran kepada syarikat-syarikat dan juga penerbitan-penerbitan yang lain, juga pengajaran kepada rakyat Malaysia. Mana sebelum nak buat benda pelik-pelik pada bendera Malaysia atau sebagainya, identiti negara kita sebagainya, harus fikirkan konsekuensesnya. Jadi kalau tak ada tindakan dibuat oleh kerajaan Madani tentang isu ini, kita takut-takut nanti benda tu akan menjadi barah yang akan merebak dan menyebabkan identiti negara bangsa kita Malaysia ini akan terjejas dan juga tercemar pada masa akan datang. Jadi kita berehat sebentar. Kita akan jumpa lagi selepas ini dalam podcast Ramai Yang Sindih.